hari ini saya akan tunjukkan cara nak memberikan nama dekat HMI dan button dekat physical. Okay. And then ni sekarang saya akan tekan berkosong ke 1. Okay, nombor 2 Saya tak nampak sangat. Okey. nombor 1 Okey, tekan enter. enter. Okey, good. Dia dulu dah buka. Okey, kalau off-kan dia. Kan saya akan balik kepada kosong, enter. Okey, dah padam. Okey, lagi. And then lagi satu. Okey, good. Dan kita akan try physical interlock. So kita start. Okay, yang okay, dan kita akan stop. Okay, terima kasih juga kepada Cik Syukran kerana mengajar kami daripada Syefa dan Terima kasih.